Hari Raya hampir tiba. Raya sememangnya membawa kebahagiaan dan keceriaan kepada semua. Tetapi, ada kalanya emosi Hari Raya boleh bertukar kepada sebaliknya. Sedih nampaknya. Kenapa tu? Oh, rupanya dia sedih kerana tak dapat baju raya idaman. Kenapa tu Cik Kia? Marah nampak? Oh, dia marah sebab dia tak puasa. Kenapa tu? Bosan nampaknya. Bosan menunggu biskut raya rupanya. Amboi, gembira betul Zafriel dan Luffy ni. Patutlah mereka gembira kerana dah dapat duit raya. Setiap emosi mempunyai sebab. Apapun emosi kita, raikan Aidilfitri dengan penuh kesyukuran. Kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Kami warga PPKI Sekolah Kemasan Jeram ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Bye.